When I first came to London tu memang niat nak berniaga lah, Tapi sebelum nak boleh berniaga, saya kerja. Kerja hantar surat khabar. Saya ada target satu hari mesti dapat 20 pound. Kalau tak ada 20 pound tak boleh hidup ni, nak bayar rumah sewa, nak makan lagi, nak apa kan. Walaupun member ada masa tu dia lah payung mula-mula kan. Tapi lepas tu saya kerja hantar surat khabar, hantar flyers. Pergi rumah Mak Saleh ni hantar flyers. Sekali dia memang saja kan, dia tunggu dia. Kalau kat London kan, kalau you biasa London, rumah dia tak macam rumah kita. Dia punya post box dia dekat pintu. You masuk kat situ kan, masuk kat dalam rumah dia, terus pintu dia. So kita pun hantar flyer, dia duduk depan rumah dah. Hantar flyer sampai depan rumah dia tunggu je, stay je. Saya masuk je flyer, dia marah saya. You put this rubbish inside my house semua kan. Dia ingat budak ni memang budak lah. Masa tu baru berapa, 19, 21 macam tu lah. Saya marah dia balik. Saya cakap, you know how much this cost my company to send to your house. This is not a garbage. If you don't want, why you let me put inside your mailbox? Terus senyap dia cakap, budak mana ni boleh berani cakap kan. Dah lah kulit gelap kan. Aku orang putih ni, negara aku.